Puan, hibah takaful 1 juta untuk Puan. Wow! Ambil gambar Puan. Mak, bagi duit deposit rumah, Mak. Saya nak beli rumah. 100,000 jadilah, Mak. Mak, nak 500,000 nak wedding of the year. Makcik, investment ni banyak bagus makcik. Puasa 1 juta, minggu depan jadi 10 juta. Takut tahu dah skema. Pampasan hibah takaful ini boleh bertahan lama kalau diletakkan di dalam akaun amanah di bawah syarikat amanah menggunakan solusi absolute assignment. Banyak kelebihan kalau pemilik polisi pilih solusi ini. Antaranya, yang pertama, duit ditakbir secara amanah dan tidak ada isu duit habis sekaligus. Nombor dua, duit diagihkan mengikut hasrat dan pesanan pemilik polisi, bukan ikut suka hati penerima hibah. Yang ketiga, pampasan yang diterima dapat digandakan dengan adanya pelaburan dan tambahan dividen dari pelaburan. Tempah temu janji dengan tim saya sekarang untuk dapatkan konsultasi lanjut berkaitan wasiat, hibah dan pengurusan harta pusaka.